antara dua klik ni kita boleh letak apa? Transition. Okay, transition yang paling common ialah mix. Tapi mix ni dia akan makan sikit footage. Yes, boleh. Tak mix Yes, yang berhad. Terima kasih para telah memberikan bantuan. Tapi kita sebenarnya boleh panjangkan sikit. Punya tradition awak boleh edit. Kalau dalam telefon dia lain sikit. Tambah masa tambah masa timing tu. Tapi kalau dari laptop kita boleh guna macam tu je lah. So dia tak banyak sikit Yes, yes, yang berhad. Dia lagi sebab dia lembut. Kalau lagi panjang ni lagi lembut. Contoh macam kita buat cerita sedih kan. Dua scene sedih kan. Nangis scene satu, lepas tu scene kedua angle lain pula. So gabungkan dua buat panjang sikit. Dia jadi sedih lah. Mood dia sedih. Okay. Okey, selain daripada tu yang tu. Okey, yang ini saya selalu guna juga. Dia ada satu, bila kita klik satu klik ni, dia boleh reduce noise. Mana? Bila yang ini untuk pro je lah. Dia boleh reduce noise. Macam kalau yang tak pro tak nak? Yang kalau biasa punya? Biasa punya dia dah tak bagi. Dulu boleh. Jadi dia punya audio akan lebih Jelas. kurang gangguan bising. Contohnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. dia lagi timbul lah suara tu. Dia kalau ketaranya apabila kita duduk tepi jalan, kita shoot video, tak ada mic, betul kan? Akan tangkap semua bunyi yang masuk lah. Jadi kita boleh kurang bunyi bising. Tapi kalau nak betul-betul bersih dia punya bunyi, dia ada satu app dalam website. Nama dia Adobe Podcast. PODCAST. Rasa pergi lagi kot. Dulu pergi je. Pergi lagi. Ini Adobe Podcast. Adobe Podcast ni kalau kita letak satu audio yang sangat bising, dia akan buang semua bising tu, bunyi suara kita. Dan audio yang perlahan dia akan levelkan sesuai dengan inilah video. So Adobe Podcast. Yang ni saya tak boleh ajar banyak sangat, boleh explore. Dia masuk free, bahasa percuma. Banyak perbezaan. Ni kena data, kena buat account Adobe. Hari ni pakai account lain.
So macam ni lah bentuk dia. Tapi dia ni sampel. Hey, Sam here, the We Designer on Adobe podcast, and I'm out here from some construction by the Adobe New York City Union Square office, and just recording this video to give you a little sample. Ini yang to try out next. enhance. Ini original dia punya video yang tak enhance speech. Hey, Sam here, the We Designer on Adobe podcast, and I'm out here from some construction by the Adobe New York City Union Square office, and just recording this video to give you a little sample to try out enhanced speech. So try turning it on, turning it off, and adjusting. Ni kalau dah enhance. Hey, Sam here, the We Designer on Adobe podcast, and I'm out here from some construction by the Adobe New York City Union Square office, and just recording this video to give you a little sample to try out enhanced speech. So try turning it on, turning it off, and adjusting the strength slider to see how it does, and canceling out the background noise and enhancing my voice. So there's Masa dia pakai. Okay, berbalik kepada karakter. Okay, itu transition. Okay, pernah cuba tak effect? Pernah try tak effect dekat karakter? Tak perfect kan? Ini saya masuk effect kan. Okay, effect ni dia akan mengubah video kita dari segi visual. Sebagai contoh, kita nak benda ni macam dalam TV. TV tahun 80-an. Dahulu. Abdul Rahman dan Sebab GSP ini macam kita tengok TV zaman dulu. Kita letak dekat effect ni. Ni nampak ni? Nampak tak ni? Ni Sampai. kita tarik penuh. Kita tarik penuh efek ni Cikgu nama dari awal apa efek tu? sampai habis. So video ni ibarat kita tengok TV zaman dulu yang pakai aerial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nama apa efek tu? Dia buka level yang Betul-betul. dia banyak kan efek dia yang cikgu pakai. Salah. TV efek. Cari TV. Okey. Okey, dia ada banyak efek boleh cuba lah. Saya ada beberapa efek yang saya suka. Ni macam kita tengok TV sama atuk kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Masya Ni Allah. kan, ini TV tak putih. Ngantuk lah belum. Ni. Ni kan. Assalamualaikum warahmatullahi Dia mesti ada Ada. Dia di dalam. Abdul Rahman dan GSP Medicare Sihat yang asing untuk memberikan bantuan. beda jadi sebab tu dia ada banyak lagi. Dia ada banyak lagi lah. Sebagai contoh dia yang ni pro ni. Dia kalau efek ni banyak dalam pro sebenarnya. Contoh kita nak buat montaj contoh. Okay, saya tunjuk ni. Kita nak buat montaj kita punya video. Okay, bila kita letak ni automatik macam montaj ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kita tengok TV kan montaj. Saya Abdul Rahman dan GSP Medicare Tapi tak kena lah dengan dia subjek. untuk memberikan bantuan sokongan dan dorongan berkami. Kita boleh explore. Ada lagi yang pelik. Cikgu, tanya sikit. Cikgu. Apa nak tanya? Tadi nak masuk lagu ni. Dia kena pakai mic lah. Dia cakap tak kena. Nak masuk lagu yang Hak buat tadi, tak keluar. Letak kat mana file? File tu letak kat mana? Dalam tak boleh, dia tak keluar dalam file di dalam yang minta MP3 tadi tu buat masa buat. Adik carilah folder dia. Ada folder tapi bukan cerita ni nak masuk dalam X tak keluar. Bukan je dalamnya ada tapi nak masuk nak add kan. Jadi kita nak buat lagu kita tu dalam ni dia tak keluar. Dia kena compress kan. Kena pakai format lain. Tak.
Okay, apa dulu? MP3 dia MP3 yang jadi kita download. Kau buat lagu homestay tadi tu kan? You email je dekat you, lepas tu you download install. Tak boleh. Dah buat dah. Tak ada internet kot, dia tak nampak. Okay, dalam ni ada. Kita nak masuk dalam lagu tu tak boleh. Kan tadi kita buat lagu-lagu macam ni kan? Lagu homestay tadi kan? Kan tak buat lagu-lagu ni. Lagu sendiri tu yang ni tak boleh masuk. Ada. Dia ada beribu-ribu efek lah, banyak. Okay. Okay, yang seterusnya ialah filter. Filter ni kalau kita nak ubah video ni, ada mood contoh. Ada mood yang kita nak lah. Contohnya kita nak mood sunset. Oh tak boleh masuk kan tak rasa. Kita tengok macam mana video orang buat. Kenapa? Oh juga. Ada mic. Ada, okey. Sebab Okey. suara dah tak jelas malam. Okey, kalau kata kita nak tukar mood, video kita. Contohnya kita nak ada mood estetik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita apply kat sini lah. Apply kat sini. So kali